welcome to this video. So We're actually going to buy some stuff for my weddings. her wedding. First one, I'm going to get the veil. Yeah, The the wedding first shoes. one we going to Gio. But then dekat tepi-tepi Gio tu kan macam ada the small stall kan for tudung-tudung, and then Jalan we Tar, if I'm not mistaken, yes, that was Jalan Tar, and then we going find tudung for the bridesmaid. Going to Jacob, decided to try. Then we bought 2 box. Box. Because sebab macam kalau kita makan satu tak We cukup can get kan. enough 1 box. Kan, macam tak cukup kan satu. Sangat So sedap. and then we buy shoes. While getting her shoes, I bought my shoes. And also The last, lastly we bought get contact the lens. Yeah, that's it. Roll the video. Kat mana abang call? Sedapnya cendol. Kat tempat nasi kandar tu ada cendol tak? Let's get food for my wedding. Gue nak kahwin weh. Aku tak percaya je nak kahwin. Finally, we get our destination. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. This 130 besar ni. Puas. Puas gila. Second bite. Tak menyesal beli. Coffee dia rasa macam sufficient. Dia macam, kalau before dia rasa macam chocolatey sikit tau. Rasa coffee dekat bila ada fingers ni. Itu macam tu je. How was it? I'm broke guys, I'm broke. It's off my budget. Veil reveal for video what? Video your wedding video? Stay tuned. Stay tuned. That's my guys. You guys are missing out without the wedding shoes. I got my shoes. Oh my god. Dalam kereta kita unboxing. Kasut je lah. Siap pasang semua nanti baru kita reveal. What is reveal? Dia bunyi macam tu. Reveal. Weh, aku kena, biasa patutnya aku pegang macam ni dua daripada. Memang kena pegang macam ni akak. Biar je orang tengok kita vlogging. Okay, we unboxing dalam bilik pula. Dalam kereta je. Ni sale tau. Aku beli RM30 je nya. Bau gam. Dah boleh ni ke? Tahu belakang ni. But aku dah sudah gam kan. Okay. Saya ingat dah. Shoes. Next. The shoes. Dia discrimination, okay? Sebab I dapat my bag. Very beautiful box. Ini je tu. Wedding shoes. Beli murmur just $100. Selesai. Nanti I includekan picture I pakai. Great. I buy Uniqlo punya baju tau. Where's my baju yang Uniqlo? 160. Okay. This one, baju dia Polo cardigan. sorry, macam ni. So, lagi satu. Ni pun sama design tapi ni knitwear. Knitwear. Ni rip polo cardigan kot nama dia. Ya ke? Dia tebal sikit lah. Yang ni untuk yang panas. Yang ni untuk yang sejuk. Lepas tu yang ni for this one cardigan tau. So pretty. I like this one. High neck ya. So sedap. Kain dia lembut gila. Dia boleh nampak as macam half zip. Yes. Cardigan also. Dia macam boleh nampak macam half zip. Tapi sebenarnya dia full zip tau. Dia suka keluar. So macam kalau panas kat luar, kita kan Malaysia. So dalam bangunan tu sejuk. Luar bangunan tu panas. So sambil nak berjalan pergi kelas tu, buka. We go eat. What you want to eat?
Sadam. Sedap. Nasi kandak. Nasi kandak. Ooh. Nanti. Tinggal dekat. Ada budak sakit guys, budak sakit. Main down. Dia dapat kasut terus sakit. Mak, Sehat je. saya pun sihat. Saya pakai baju baru. Sekarang dah pukul berapa? 9 9 berapa minit. Dan misi terakhir ialah mencari contact lens. Budak ni nak pakai contact lens kahwin. Dia nak pakai contact lens warna brown. So cari lah contact lens warna brown. Cantik lah baju Aina. Kau kena beli Sampai. You want this one? Vivid style ni ke? Ke ni? Bagi yang nampak sikit lah. Ni habis style. Okay. Dia tak nampak. Ni terlalu dark Ni So kita tu sesuai colour apa? Hello. So what you get? What colour you get? This one brown. Another one I get the grey one. Grey one. Yes, grey one I get the daily one, but this for the brown one with power in brown. Also, dah pukul berapa sekarang? 10. Dah pukul 10 dah guys. Kedai pun dah tutup, orang pun dah balik, saya pun dah balik. So I think that's it for today's video. See you in the next one. Bye.